3 kebaikan santan segar yang korang tak tahu. Lepas ni korang mesti beli santan segar tau. Nombor 1, santan segar boleh meningkatkan imun dalam badan. Dalam santan segar ada sejenis asid yang boleh menjadi antiseptik dalam tubuh badan kita yang dinamakan asid laurik. Asid laurik ni juga dia yang membantu kita untuk melawan bakteria dan kuman dalam badan kita. Nombor 2, santan segar ni dia boleh menyihatkan rambut dan boleh menyihatkan tubuh badan kita seperti sihatkan kulit. Kandungan lemak dalam santan boleh menyebabkan kita awet muda tau. Kalau korang nak sentiasa awet muda, korang jangan lupa guna santan segar setiap hari di rumah. Nak lagi baik, santan tu korang guna setiap hari, minum macam tu je setiap pagi. Nombor 3, santan segar ni sebenarnya boleh turunkan berat badan kalau kita tahu cara penggunaan santan segar untuk dalam tubuh badan kita. Sebenarnya lemak dalam santan dia sangat baik untuk kesihatan dalaman kita sendiri. Lemak dalam santan tu sendiri dia boleh bantu kita kenyang lagi lama. Jadi tak adalah rasa nak makan banyak kan? Follow Ratu untuk lebih lagi banyak tips. Zas satu kali.